Alhamdulillah, makan dengan ini siap dah lah pulut ayam Thai. My style. Tak payah duk pergi Danok dah. Kalau sebelum ni nak makan pulut ayam tu dia nak kena ragah pergi sampai ke Danok. Tapi kali ni tak payah dah. Sebab kita boleh buat sendiri tapi feeling dia lebih daripada Danok. Benda ni mudah saja, sedap dan mantap. Boleh makan seisi keluarga, jadi hampa kena buat weh. Sebab memang sedap. Tolonglah try. Okay. Hai, Assalamualaikum. Bersama Nana, Farina. Masak apa? Kira ni Nana nak buat apa pula? Hari ni Nana nak buat apa? Terbang ke Danok. Sebab apa? Sebab menu ni famous dekat Danok. Nana nak buat apa? Nana nak buat pulut ayam my style. Okay, so pulut ayam ni memang mantap. Sebab apa? Sebab pulut ayam ni antara favourite orang ramai juga. So apa bolehlah buat kan? Nak makan petang, makan malam kan? Okay, nak buat kenduri kenara. Bolehlah kita jamu pula kan? Pulut ayam sekali-sekala. So jom kita tengok nak pakai bahan apa je untuk pulut ayam my style. Okay, so jom kita tengok. Aduh. Zastara. Okay, ni bahan-bahan dia. Okay, first kali kita kena ada beras pulut lah. Sebab apa? Sebab beras pulut ni kalau tak ada, tak jadilah pulut ayam tu. So, beras pulut, Nana pakai beras pulut susu. Ikut hampa lah, hampa nak pakai beras pulut biasa ke susu ke. Lepas tu, kena ada bawang merah, bawang putih. Okay, yang ni Nana nak buat bahan perak ayam. Okay, untuk bahan perak ayam, Nana tumbuk bawang putih. Lepas tu, tumbuk batang ketumbak. Sekali akak dia tu, tumbuk kan. Sebab kita nak perak sekali lah dengan ayam. Yang ni, rempah-rempah untuk bahan perapan ayam. Okay, so untuk barang perak, Nana pakai lada putih dalam 2 cancur. Ikut pada ayam hampa lah. Kalau banyak, bagilah lagi banyak lah gitu. So untuk perak ayam, Nana ada lada hitam. Lepas tu Nana pakai serbuk ketumbak. Lepas tu pakai cabai, serbuk cabai. Okay, lepas tu kita ada serbuk jintan manis. Lagi tu. Okay, so sat lagi gui je sekali dalam ayam tu. Lepas tu sat lagi pula garam sikit. Bagi ada masing-masing sikit kan. So jom kita pergi start dulu buat lagu mana. Okay, lo ni Nana nak pergi masak dulu beras pulut tu. Lagu mana nak masak dia simple je sebab Nana tak mau kukuh. Kita nak buat bagi cepat kan. Kita buat macam masak nasi je. Okay, so jom. Okay, so apa beras pulut tadi kita basuh. Lepas tu letak air sikit. Jangan letak banyak sangat macam masak nasi kan. Kita agak-agak je takut pulut terlalu lembek. Lepas tu nak bagi wangi sikit, Nana letaklah daun pandan. Lepas tu letak minyak sikit. Dia lagu tu hampa. Kan barulah sat lagi pulut kita tu rupa dia ada merlik-merlik sikit lagu tu. So masak je macam biasa, macam masak nasi. Alright, so next Nana nak pi perak dulu ayam. Nak pi orang kata apa? Pi gui-gui ayam dengan bahan perak tu. Lepas tu sat kita tengok rupa dia macam mana. Okay, so hampa jom kita start perak ayam dulu. Okay, so letaklah kita punya kata apa? Ketumbak tadi yang kita dah katok-katok tu kan. Dia punya akak-akak batang-batang dia. Lagi tu. Lepas tu bubuhlah bawang putih macam tu. Dan semua ni bahan-bahan rempah kita ni kan bubuh semua dalam ni. Macam gitu. Okay, so perak dia sat lagi dia kalau elok tu dalam semalaman tau. Tapi kalau hampa nak cepat boleh je dalam sejam 2 tu dah okey lah kan. Cuma dia nak lebih padu tu semalaman lah. So untuk rapuhkan sat lagi ayam kita tu bagi ada orang kata apa? Efek crunchy-crunchy tu, letaklah tepung beras. Sat lagi Nana akan gui sekali dengan tepung beras sikit lah. Macam gitu je hampa. Okay, so jom kita gui dia dulu. Okay, so hampa Alhamdulillah dah siap bahan perak macam ni. Okay, lo ni Nana nak simpan dalam peti ais sambil lah kita buat bawang goreng. Sambil kita buat sambal. Kan nak tunggu bahan tu bagi perak. Orang kata apa? Bagi serap sat dalam isi ayam tu. Okay, jom kita pergi buat dulu sambal dengan bawang goreng. Alright, so Alhamdulillah ni lah rupa pulut yang dah masak tu. Nampak tak mudah kan kita masak dalam periuk masak nasi itu, nampak tak? Lagi tu cepatlah siap masak pun elok. Macam tu. Okay, so jom next step kita pergi proses bahan-bahan lain. Ayu. Okay, so hampa jom kita start buat dia punya sambal. Mudah saja nak buat sambal dia. Hampa kena ada ni lah. Okay, akak ketumbak tu, lepas tu bawang putih sikit. Alright, dengan kita punya cabai melaka merah ni. Lagu tu. Barulah pedas dia padu. Gitu. So kita blend dia, lepas tu letak cuka sikit lah. Untuk dapatkan rasa yang seimbang, sedap-sedap lagi tu kan. Macam tu. Okay, so jom kita blend dia. Lepas tu sat lagi kita kena masak dia atas api. Lagi tu. Okay, nah, so jom. Okay, so
hampa, lepas kita dah blend tu, nak buat sos dia kan, nak makan dengan pulut dengan ayam kita tu, masuk dalam belanga. Kena bubuh dalam belanga, lepas tu masak dia. Okey, nak perisa dengan apa? Senang je. Bubuhlah sikit kita punya ayam ikan tu. Nampak tak sos ikan sikit. Lepas tu perisakan dengan gula sikit. Cuka tadi kita dah buh kan masa blend. Lepas tu perisakan dengan gula. Manis tu ikut tahap hampa lah. Kan, kalau rasa tak mau manis sangat jangan buh gula banyak. Kan, sebab apa sat lagi orang kata hilang pedas dia kalau termanis sangat. Macam tu. Okey, so yang tu je bahan dia untuk perisakan dia. Lepas tu sat lagi barulah kita letak bancuhan tepung jagung. Nak bagi sos tu pekat lah. Lah ni masak dulu, bagi orang kata cabai ni masak elok. Lepas tu barulah bubuh ayak jagung tu. Ayak orang kata ayak tepung jagung tu. Begitu. Alright, so hampa bila dah mendidih macam ni kan, okey, masukkan bancuhan tepung jagung tu. Kita nak bagi kita punya sos tu pekat lah. Lagi tu. Okey, so kacau je, sat lagi dia akan pekat. Macam gitu. So alhamdulillah siap dah lah sos kita. Nampak tak lagu tu. Okey. So lo ni Nana nak pi buat bawang goreng pula. Sos dia akan ada pedas-pedas, manis-manis masing-masing, ada masam-masam sikit cukup rasa lah. Okey. So jom kita pi buat benda lain pula. Ayo. Okey, so apa lo tiba lah masa untuk kita goreng bawang kita, bawang putih kan. Okey, so kita lap dia dengan tisu. Okey, lap kan dek-dek dia, kita bagi keringkan dia lagu tu. Okey, bawang merah pun sama. Lepas tu goreng lah dengan garam sikit. So lepas ni boleh tahu goreng dah. Pastikan bawang tu kering. Alright, jom kita pergi goreng. Ayo. Okey, so hampa sambil kita goreng ni kacau-kacau lah dia. Supaya apa? Supaya orang kata apa, dia tak cepat hitam, tak cepat hangit lah. Lagu tu. So kacau je dia sampailah dia orang kata apa, kekuningan lagu tu kita angkat. Okey, so sekejap kita tengoklah hasil dia. Okey, so hampa lah ni tibalah masa untuk kita goreng ayam kita. Nampak tak? Oh, wah. Tengok bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita goreng sampai dia masak lah. Biar dia crunchy kot luar. Juicy kot dalam. Lagu tu. Alhamdulillah, makan dengan ini siap dah lah pulut ayam Thai my style. Okay, so dia punya crunchy ayam tu kan memang mantap. So hampa, lo ni kita nak buat apa? Kita nak rasa lah. Sebab apa? Sebab kita tak payah pergi danuk lah hampa. Mudah gila. Duk di Malaysia boleh rasa macam duk di Thailand. Betul lah. Lagu mana rasa dia? Ayuh kita merasakannya. Lagu mana? Hampa tengoklah. Dia punya sos tu mengancam. Begitu. Dia punya rasa tu memang melekat. Okay, so jom kita rasa sikit. Cakap banyak tak guna. Tembak tak kena. Mari kita rasa sikit. Uish. Pecah ya liuk. Okay, so jom kita koyak sikit lagu mana rupa dia. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ui, panas-panas ni. Alhamdulillah, rasa dia lagu mana? Rasa dia mantap. So rasa dia ayam tu, dia punya kat luar tu crunchy, dekat dalam tu ada juicy, rasa dengan rempah-rempah yang kita dah perap tu. Kena pula dengan gabungan sos yang kita buat ni kan. Dia memang, ya Allah, kena gila. Memang dia punya rasa tu memang sampai. Jadi hampa kena try buat. Sebab apa? Sebab benda ni mudah saja, sedap dan mantap. Boleh makan seisi keluarga. Jadi hampa kena buat sebab memang sedap. Tolonglah try. So hampa macam biasalah, jangan lupa subscribe, save, like and share dengan kawan-kawan adik-adik bawah kampung. Lagu mana nak buat pulut ayam Thai my style. Okay, so hampa kena try sebab apa, dia punya rasa insya-Allah mantap. Dia punya crunchy ayam, dia punya rasa rempah terlekat kat dalam isi ayam tu. Ya Allah, dia orang kata apa? Dia bergabung pula dengan kita punya sos cabai ni. Allah, memang terangkan. Hampa kena try sebab hampa tak payah pergi danuk dah. Duk di rumah boleh rasa lagu mana, duk feeling di danuk. Okay, kita akan jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.